Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, so hari ni Coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak up comment iklan kita. Okey, up comment iklan kita. So caranya adalah, first thing first, korang kan nak kena ada keyword dia kan. So korang cari page mana yang korang nak buat iklan, nak buat up comment. Okey, yang nak buat up comment. Okey, so korang pilih page tersebut. Korang tekan. Okay, bila korang dah tekan, korang kena pergi group tau. Korang pergi group. Korang tekan group yang pertama. Okay. So, dah tekan group pertama ni, korang kena tekan U ni untuk carikan keyword. Okay, ini yang pertama, ini yang kedua. Salah satu daripada sini. Okay, lepas tu korang akan nampak korang punya iklan yang sini. Iklan yang latest. Okay, so ambil edit post. Tekan edit post Lepas tu korang kena ambil dia punya keyword kat sini. Okay, keyword ni. Korang double klik, dia akan klik semua. Lepas tu korang klik lagi sekali, tekan. Tap lagi sekali. Lepas tu baru korang copy. Okay, baru korang tekan copy macam ni. Okay, so tekan copy. So lepas tu korang back. Bila dah back kat sini, korang kena tukar tau. Dekat sini, korang kena tukar korang punya profile. Ini adalah page. Kita nak komen menggunakan Facebook utama ataupun page yang lain. Okay, so caranya adalah macam Coach lebih suka guna Facebook utama sebab kita nak aktifkan juga Facebook utama kita. Okay, so tekan sini, kita pergi ke Facebook utama kita. Okay, so tekan Facebook utama. Macam tu. Okay, so bila dah tekan Facebook utama kita, kita terus pergi ke sini, kaunter pembesar ni. Okay, lepas tu kita dekat button search ni, kita letakkan keyword yang kita dah copy tadi. So, kita tekan search. Okay, so lepas tu tekan post. Okay, lepas tu korang tekan dekat sini. Okay, sini. Okay, lepas tu korang tekan sini, recent post. Okay, lepas tu tekan show result. Macam tu. Okay, so dekat sini korang boleh tekan, boleh like. Lepas tu korang komen 3 kali. Okay, komen 3 kali. Itu sahaja. Okay, korang komen 3 kali macam ni. Lepas tu teruskan sampai siap. Sampai habis, sampai bawah ni. Okay, sampai bawah ni. Dia tak banyak sangat pun. Tapi banyak jugalah, ikutlah posting yang kita buat kan. Okay, dan korang kena tahu tak semua group akan approve kita punya. Okay, so korang kena buat iklan lah macam ni. Okay, kena buat komen, kena up komen macam ni. Okay, so itu saja. Kalau ada yang tak faham, nanti korang boleh tanya leader korang. Kalau korang direct Coach, tolong direct tanya Coach. Kena tanya sampai faham. Okay, benda ni sangat penting. Teknik yang ni sangat penting sebab nak bagi orang nampak iklan kita. Dan korang hanya perlu buat lebih kurang, kalau boleh buatlah up comment ni. Lepas buat iklan, up comment. Lepas buat iklan, up comment. Macam tu. Okay, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.